Ramai influencer kejar view, tetapi lelaki Cina ini kejar peluang untuk bagi orang rezeki. Ini dia Sam Lim atau nama Islamnya Muhammad Xavier Lim bin Abdullah, seorang influencer media sosial Malaysia yang dikenali dengan gelaran Sultan Cina dan King of Viral Content. Kejayaannya bermula selepas menamatkan diploma reka bentuk dalaman di The One Academy. Namun Sam Lim memilih untuk menamatkan internship lebih awal kerana merasakan masa kerja dan gaji yang diterima tidak sepadan. Dari situ dia mula mencuba pelbagai bisnes, daripada bisnes book voucher universiti yang pernah memberinya keuntungan ratusan ribu ringgit ketika umur 22 tahun. Namun firma reka bentuk dalaman, restoran vegetarian, syarikat live selling TikTok dan beberapa bisnes yang lain semua gagal. Malah ada perniagaan yang menyebabkan dia rugi hampir RM50,000. Tetapi bagi Sam Lim, kegagalan bukan alasan untuk berhenti. Nama Sam Lim mula meletup dengan siri giveaway seperti janji kotak tak kosong, di mana dia benar-benar menghadiahkan iPhone, iPad dan pelbagai hadiah mahal kepada orang awam secara rawak. Dari situ lahir satu perkara yang jarang ada pada influencer, kepercayaan dan emosi daripada jutaan pengikut di TikTok dan Instagram. Sam Lim bukan sekadar membina empire konten, tetapi bina budaya berkongsi rezeki dengan cara yang kreatif. Dan pada 10 April 2026, Sam Lim mengejutkan ramai apabila masuk Islam dan sah bergelar suami kepada pelakon dan model Parisa Adina. Kini Sam Lim sudah menjadi seorang Cina mualaf. Dari kisah Sam Lim, kita belajar bahawa kejayaan bukan hanya tentang jadi viral, tetapi tentang keberanian untuk bangkit selepas gagal dan terus memberi manfaat kepada orang lain. Ada tak sini fans Sam Lim? Hadir di ruang komen.